Dekat Computex 2025, Acer juga pamerkan e-scooter terbaru mereka. Ini termasuk Acer e-scooter Series 4 Select, Series 5 Select, Predator Storm dan juga Predator Thunder. Setiap model skuter ni juga datang dengan motor 400 watt hingga 500 watt dengan sistem brake adaptif dan suspension. Lepas tu nak pantau prestasi e-scooter dan kawal settings keselamatan semua boleh lakukan dari aplikasi e-mobility. Untuk e-scooter Series 4, ia boleh pergi sehingga 45 km dan ada kelajuan 25 km per sejam. Untuk skuter Series 5 pula, ia boleh pergi lebih jauh 60 km dan kelajuan yang sama macam skuter 5, 25 km sejam. Okay, selain daripada e-scooter tadi, Acer juga pamerkan e-bike mereka iaitu Predator e-Ranger. Jadi e-bike ni boleh pergi dengan kelajuan sehingga 45 km sejam dan ada jarak sembara sehingga 55 km. Untuk motor, ia ada motor 750 watt. Tapi tak pasti lagi model e-scooter dan e-bike ni akan masuk Malaysia atau tak. Tapi kalau masuk, korang minat tak nak dapatkan? Cuba komen kat bawah.